bagi pihak UMNO Selangor yang amat berhormat Dr. Datuk Seri, saya amat mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid ke negeri Selangor, khususnya di Gombak. Memang tepat sekali yang amat berhormat Datuk Seri Zahid memilih Gombak untuk turun ke sini kerana UMNO bagian Gombak merupakan UMNO yang paling besar sekali. Ahli bilangan ahli Gombak ni, kalau saya tak silap, nombor 3 teramai, nombor 4 nombor 4 teramai dalam Malaysia datang daripada Gombak. Bilangan cawangan yang paling banyak di Selangor juga daripada Gombak. Perwakilan yang teramai hari ini saya dipahamkan hampir 900 orang dekat 1000 orang pun datang daripada Gombak. Dalam kerusi pun satu parlimen 3 dun juga daripada Gombak. Hebat Gombak. Harapan kita cukup tinggi di parlimen Gombak. Kerana itulah tepat masanya yang amat berhormat Datuk Timbalan pada Menteri datang memberikan amanat, memberikan semangat supaya UMNO Gombak bangkit, kita rampas kembali parlimen dan juga 3 dun dalam Gombak. Sebagai pengurusi perhubungan, saya telah pun turun mana Datuk Rim kata tadi di 3 dun. Satu-satunya bahagian dalam negeri Selangor yang saya turun 3 dun. Daripada tengah hari buka puasa, semayang tarawih, buat perjumpaan dengan tentera Barisan Nasional, saya rasa amanah saya dah sampai. Kesimpulan, kalau nak menang, amalkan 2K 2S. 2S 2K, solidariti, strategi, koordinasi dan juga komunikasi. Saya dah terangkan 4 ini formula kita. Saya juga dah turun, saya dah jumpa dengan semua jentera formula kita yang berhormat Datuk Seri. Saya dah beritahu di Gombak dan juga di Selangor. Saya dah minta supaya masing-masing jaga dun masing-masing. Saya dah nanti koordinator, Batu Cave ada koordinator, Gombak Steel juga ada koordinator, Ulu Kelang juga ada koordinator. Maka jagalah dun masing-masing. Boleh? Parlimen saya yakin kalau 3 dun ini kuat, insyaAllah parlimen juga kita boleh menang. Jadi itulah harapan saya, dan saya turun ke Gombak bukan saya jumpa dengan jentera Barisan Nasional, saya turun Padang. Saya amat terkejut melihat keadaan rumah-rumah kos rendah dalam Parlimen Gombak. Saya pergi tengok masalah perumahan, liftnya tak ada, liftnya ada tapi tak berfungsi, bumbung tercabut, rumah tak bercat. Ada satu taman itu air kubahan sampai melempah depan pintu. Saya terkejut. Saya fikir-fikir amat kesian. Kali itulah saya luluskan Amanah Datuk Seri di Gombak ni saja hampir lebih 11 juta. 11 juta saya dah luluskan dalam Parlimen Gombak. Dan saya pun masa itu terlupa siapa ahli Parlimen Gombak. Rupanya ahli Parlimen Gombak ni Menteri Besar Selangor. Dengar ucapan Menteri Besar Selangor, dia kata Selangor ada rezerv bilion-bilion. Sampai saya tak tahu macam mana nak belanja duit bilion-bilion. Saya pun terkejut. Kalau ada duit bilion-bilion, mengapa Parlimen Gombak tidak diberikan perhatian? Tertinggal.
Karena itulah kali tuan-tuan dan puan-puan, agaknya dia pun dah tak nak tani dekat Gombak lah. Dia kata nak tani dekat Pekan. Kita bagi tahu dengan Azmi, tak payah pergi Pekan, datang ke Tanjung Karang, saya sedia menunggu. Datang Tanjung Karang, kalau orang Gombak dah tolak, tak ada tempat, datang Tanjung Karang, sedia menunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah ahli parlimen yang jadi menteri besar di atas inangan air mata orang lain, yang memimpin kerajaan negeri Caca Merbah. Bukan saya cakap. Nak kata apa nak Selangor ni? Caca Merbah lah. Nak kata Pakatan Harapan, bukan Pakatan Harapan. Nak kata Pakatan Rakyat, Siang kata mana ada Pakatan Rakyat ni? Jadi Pakatan Caca Merbah lah. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, kena bersatulah. Kita sayang Selangor. Kita mengalu-alukan. Pengumuman Menteri Besar mengatakan akan berikan sumbangan RM500 kepada jemaah haji. Memang kita alu-alukan, satu tindakan yang baik. Tetapi juga kita kena ingatkan juga, jangan lupa kerajaan Barisan Nasional melalui tabung haji kita bagi subsidi ataupun bantuan kepada jemaah haji ni tuan-tuan dan puan-puan, hampir lebih RM9,000. Ini kita jangan lupa. RM500 pun kita ucapkan terima kasih, tapi sumbangan tabung haji RM9,000 lebih kepada setiap jemaah haji juga jangan dilupakan. Jadi tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, saya yakin kalau Gombak ini perpaduannya kuat, jaga dun masing-masing, insyaAllah Parlimen Gombak, Dun Hulu Kelang, Dun Gombak Asna, Dun Batu Kek, kita akan rampas kembali dalam